Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni 27 bulan. Macam biasalah aktiviti kita pagi-pagi ni cari dah pandai, beli beh-beh untuk buat kuih. Minyak putih ni tak semua kedai boleh buat sebab inya yo baru rapat ke, ada setengah kedai. So kita cari yang kedai yang boleh buat untuk buat kuih kasui jadi kenyal. Sebabnya kuih ni kita kena comel sikit. Hari ni jalan jen sikit ya. Ni jalan Selising. Halaman kampus Selising ya, jalan jen. Beh-behnya untuk buat kuih kita siap beli apa semua. 3 butir kedai kita jajak sebabnya nyo suku dah pandai pun cari. Ada juga tapi tempat kita ni ada tanah. Macam saya sendiri tak ada, tapi teman hari-hari ambil lama-lama tak ada. Jadi dengan mudah ya. So nak buat kuih ni kita kena guna daun pandai yang tua. Baru sedap buat kuih. Kalau orang pandai muda tak sedap buat kuih. Ya air dia tak dekat molek. So kita sekarang ni siap jam menunjukkan pukul 10 pagi. Kita siap beli barang-barang semua. So kita nak terus ke pembuatan kuih kita. Air sudah panas. Nak kasih ke air betul-betul kena kasih, kena betul-betul panas, betul-betul gelegok. Kena betul-betul gelegok nak buat ni. Dia tak boleh hawa-hawa, kena betul-betul panas, betul-betul gelegok. Senang kita nak kukuh. Dia masuk ni, orang kata masuk dengan sekata. Cara nak masak kasui ni bukan mudah. Sebab saya ni lama dah buat kuih kasui. Kita tahu cara dia masuk lah ke mana. Kita dah agak berapa lama dia masuk. Sebab dia kita dah lama buat kuih ni, kita tahulah mana part yang dah masuk, yang separuh masuk. Ada kita agak kita tak perlu sejuk terlalu lama. Bila kita sejuk dia jadi gerah. Maknanya dalam tak sampai dalam beli kesak, kita kena, kalau kita panggil sokeh lah buel dia, kita letak tempat asing dan kita akan letak dalam bekas. Ya. So kita nak sampai rumah dah ni. Okey, terima kasih.